Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah terus memperhebat usaha penguatkuasaan bagi menangani isu pendatang asing tanpa izin menerusi beberapa operasi bersepadu yang dilaksanakan di 4 daerah utama iaitu Kota Kinabalu, Kudat, Tawau dan Ranau. Hasil operasi tersebut, seramai 91 warga asing telah ditahan selepas disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Di Kota Kinabalu, beberapa operasi penguatkuasaan termasuk Ops Lera, Ops Belanja, Ops Serkap, Ops Sapu dan Ops Kutip telah dijalankan di beberapa lokasi tumpuan. Sepanjang operasi itu, seramai 151 individu diperiksa dan 46 warga asing ditahan kerana dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS Imigresen. Daripada jumlah tersebut, majoriti tangkapan membabitkan warga Filipina iaitu 14 lelaki dewasa, 18 wanita dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 7 kanak-kanak perempuan. Selain itu, 2 lelaki warga Indonesia serta seorang lelaki warga Pakistan turut ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Di daerah Kudat pula, Ops Sapu telah memeriksa seramai 46 individu. Hasil pemeriksaan itu membawa kepada penahanan 9 warga Filipina yang terdiri daripada seorang lelaki dewasa, 4 wanita dewasa dan 4 kanak-kanak lelaki kerana disyaki melakukan kesalahan berkaitan imigresen. Sementara itu di Tawau, operasi bersepadu melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan Daerah Tawau dan Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Tawau telah memeriksa seramai 159 individu. Seramai 23 warga asing ditahan terdiri daripada 6 lelaki dewasa, 5 wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki warga Filipina selain 5 lelaki dewasa dan 6 wanita dewasa warga Indonesia. Di Ranau, Ops Sapu turut dijalankan dengan pemeriksaan ke atas 17 individu. Daripada jumlah itu, 13 warga asing telah ditahan. Tangkapan melibatkan 7 lelaki dewasa warga Filipina, manakala warga Indonesia yang ditahan terdiri daripada 2 lelaki dewasa, 2 wanita dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah, semua individu yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Akta Imigresen 1959,63 serta sedang menjalani proses dokumentasi dan siasatan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan itu turut menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen sentiasa terpelihara. Tindakan ini juga bertujuan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin di Sabah di samping memastikan keselamatan, ketenteraman awam dan integriti sistem imigresen negara terus diperkukuhkan. Orang ramai turut diseru supaya memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan sebarang aktiviti yang dipercayai melanggar undang-undang imigresen. Kerjasama masyarakat memainkan peranan penting dalam membantu pihak berkuasa melaksanakan penguatkuasaan secara lebih berkesan demi kepentingan dan keselamatan negara.